Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. So kita terus kepada chart hari ini 27 hari bulan 8 tahun 2026, hari Khamis, hari keempat dagangan dalam minggu ini. So macam gerakan harga untuk Nasdaq dan juga Dow Jones. Yang pertama kita nak tengok Nasdaq. Okay. So kekecewaan sikit berlaku di Nasdaq sebab kalau kita tengok apa yang berlaku waktu analisa ini dibuat, okay, price berada dalam range yang ini. So sebenarnya kita mengharapkan yang dia akan turun, at least cari zone ini ataupun continuous trend lah sampai bawah. Tapi apa yang berlaku di sini, dia break H1. Okay, dia masuk dalam zone and then dia turun and then dia tak terus keluar sampai bawah. Dia terhenti di sini, kemudian dia membuat satu solid breakout di H1, pop, then dia terjun balik mencari zone ini, kemudian barulah dia terus naik ke atas. So dekat sini, structure yang terbentuk di sini dia banyak fake structure. First kita nampak di sini, and then dia buat breakout, sepatutnya dia akan terus naik atas, tapi di sini buat breakout ke bawah, dia buat new low, structure ni. Kemudian di sini dia buat balik structure uptrend. So di sini sepanjang hari Selasa sampailah semalam hari Rabu, memang kita nampak structure di sini dia agak noise sebelum dia membentuk satu structure yang cantik, uptrend punya structure di sini. Okay, so itu adalah recap ataupun sedikit kita nak tengok di mana kesilapan kita, di mana apa structure yang terbentuk, and then adakah semua structure yang terbentuk itu ada menghasilkan profit ataupun tidak. So itu kita nak recap balik, and then kita nak tengok dan kita nak perbetulkan balik apa yang silap, di mana silapnya. Okay, so tak apa, biarkan itu berlaku sebab sekarang pun price dah pergi agak jauh, meninggalkan zone resistance yang sepatutnya kita nak sell. Tapi based on apa yang berlaku sekarang, apa yang telah terbentuk, ialah kita akan mencari entry buy di kawasan support di bawah sini, di sini. So get ready dalam zone, pada paras harga 29251 hingga 29212. Pop masuk dalam zone, kita akan ambil TP at least dia sampai ke atas sini. Tapi jika di sini ada satu zone ataupun ada satu base, kemungkinan dia akan cucuk dan terhenti di sini baru naik atas. Itu depends pada structure market yang terbentuk pada waktu itu. Kita bercerita sekarang berdasarkan apa yang sedang berlaku sekarang, apa yang telah berlaku dan apa yang telah kita nampak. Dan itu adalah kita punya target untuk kita nak entry pada paras harga 29251 hingga 29212. Pump dia cucuk, kemudian dia akan naik balik. So bila dia dah running 100 pip, kalau dah rasa cukup, close je. So bila belum rasa cukup, set BE, kemudian biarkan ia berterbangan naik ke atas. So dalam masa yang sama kena keep on monitor jugalah pergerakan harga tu, dia nak pergi ke mana, dia nak turun bawah ke ataupun dia nak naik atas balik. Okay, itu di Nasdaq. Yang dah lepas tu biar agak kecewa sebenarnya sebab dia punya market terbentuk dalam keadaan yang banyak noise. So tak apa, itu Nasdaq. And then kita nak tengok Dow Jones. Itu dia Dow Jones. So kita target kita nak buy Dow Jones kan. Kita nak buy once price masuk cucuk dalam, dia cucuk and then dia bagi profit sikit, and then dia cucuk balik, dia terlajak, and then the next candle apa dia buat, dia naik
mencari resistance yang ada di atas sini. Kemudian dia turun balik, kemudian barulah naik balik. So pergerakan dia agak banyak, range dia agak besar. So memang sekali jalan ni rasanya beratus pip ni. Okay, 53429, 53718. So lebih kurang dalam 300 pip. Dia terbang and then dia turun balik, kemudian dia naik balik. So dah ambil profit, kemudian biarkan ia berlaku pula, biarkan ia berlalu. So kita tengok untuk Dow Jones, sebenarnya kalau kita zoom out balik, apa yang kita nampak di sini, dia sedang sideways dalam range yang besar. Nampak naik, turun, naik, turun, naik, kemudian sekarang sedang turun balik. So dia terhenti di kawasan resistance di sini. Okay, so structure masih lagi kita nampak structure uptrend sedang terbentuk. Cumanya kita nak fokus untuk buy di mana? So jawapan dia adalah saya turunkan sikit zone. Okay, saya ambil shadow saja sini. So shadow ni masih lagi valid. Masih lagi valid jika belum ada solid breakout berlaku di kawasan ini. So saya target nak buy je lah, tak mau cari sell lagi. Sebab kita nampak yang buy sedang mendominasi pasaran. So biarkan sell itu berlalu, biar sell. So biar dia turun, so kita target kita nak buy di bawah sini 53425, 53383. So get ready ya, tunggu dalam zone dalam ini layer pada paras harga yang sikit 3 ke 5 pip, layer dengan lot yang paling kecil untuk hampa nak sustain ataupun nak relax. Okay, so tengok chart untuk 1 jam sekali. Sebab apa kita membuat analisis, kita mapping dalam time frame 1 jam. Okay, untuk time frame 1 jam. So biarkan je ia berlaku. Tengok setiap 1 jam, kita tengok dah sampai mana. Tapi once dah ada position, bolehlah keep on monitor di time frame yang lebih kecil, di time frame M1 ataupun di time frame M5. Okay, so saya kira itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan jual punya equity untuk mengelakkan akaun anda misi ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.